Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, hari ni kita nak cerita pasal 12 malam. Sekarang dah pukul 12 malam ni. Apa yang kita nak bincangkan santai ni? Kalau dulu ingat ya, dekat TV3 ada satu rancangan namanya Detik 12 Malam. Ya. Ada satu rancangan. Bukan deadline ke apa, midnight. Itu yang berita pun. News punya berita tu. News ada 12 malam. Ada satu rancangan tajuk dia Detik 12 Malam. Ya. Cerita je pasal benda-benda yang itulah, seram-seram macam tu. Oh saja je dia buat tengah malam kan? Dia tajuknya Detik 12 Malam. Memang cerita tu popular juga lalu. Kalau sekarang kan, kalau podcast kan banyak yang sembang seram, benda-benda macam tu kan. Kalau dulu tu lah kat TV3 lah. Saya tak tengok. Saya tidur lah. Okey. Sekarang kita nak cerita pasal pukul 12 malam kan. Apa yang Encik Syarul selalu buat? 12 malam ya. Kebiasaannya macam ni lah. Kebiasaannya nak cakap kan, kita cakap benda yang boleh cakap lah ya. Antaranya, kalau contoh saya tak tidur lagi, saya akan duduk kat meja, saya buatlah apa-apa kerja yang patut. Macam kita kan, macam saya kan berniaga kan, kita kan berniaga kan. Jadi kadang ada rekod-rekod sikit. Masa tu lah buat kerja-kerja macam tu lah. Rekod-rekod benda-benda macam tu. Kan, simple je. Itulah. Itu salah satu. Banyak lagi lah. Kalau macam contoh macam belum solat lagi kan, kadang lewat sikit solat kan. Masa tu solat lah, dah lapang sikit kan. Masa tu mungkin adalah buat amalan-amalan sikit. Itu je lah. Macam biasa je lah. Tak ada yang macam aktif. Mungkin satu lagi, kalau macam dah masuk tidur, biasanya saya macam Cik Imam tu kan, saya suka kadang nak tidur macam tu terus susah tau. Kadang-kadang saya suka macam layan video dulu lah, tengok handset apa-apa, nak bagi mata tu ngantuk sikit. Itu je. Gitu. Kalau lain ada kot, tak ingat lah. Itu antara yang kata yang boleh ingat lah. Itu lah antara. Ini macam aktiviti sekarang lah, dah tua ni. Tak adalah tua sangat kita kan. Tapi maksudnya macam ni lah, masa zaman sekarang yang umur 40-an kan. Kalau masa 12 malam ni, kalau ikut saya lah, dia macam tu kan. Kita orang ni macam ada shift. Saya tidur awal sebenarnya. Tapi saya akan bangun. Nanti saya akan bangun. Sepatutnya saya tengah tidur lagi ni, tapi tak boleh tidur pula dia. Kalau tidak, saya dah tidur awal dulu. Lepas tu saya bangun lah pukul berapa kan, pagi kan, 1 ke 2 kan, ke 3 kan. Macam tu lah. Saya tidur awal dulu. Kadang-kadang pukul 9 ke 10 macam tu lah. Saya tidur 10 lah, 10.30, selalu macam tu dulu. Tapi itulah, kalau nak ikut zaman 40-an macam tu lah kan. Tapi kalau masa umur muda macam mana? Kita cerita pasal masa muda pula. Kalau zaman muda tu, muda 20-an ke macam. Dia ada perubahannya, mesti ada perubahan. 20-an, 30-an. Kalau muda, biasanya kalau masa saya belajar kat universiti dulu, muda macam tidur tu lewat sikit lah. Bukan lewat sikit, lewat banyak kot. Masa universiti? Masa universiti kadang average lah ya, kalau purata lah, kebanyakannya masa universiti purata lah ya, memang stress lah. 3 pagi, 3.30 pagi tu, kadang-kadang 4 pagi juga baru tidur. Betul. Kalau masa kat universiti tu, tak tahu faktor muda ke, faktor sebab masa kita belajar kat Lembah Kelang, kat KL lah ya. Masa tu KL kan, kalau pukul 2-3 pagi kan, macam pukul 2 pagi, 1 pagi macam awal juga, macam ramai orang lagi kan. UM lah? Kat UM. Pernah duduk kat dalam universiti, dalam kampus. Kolej mana? Kolej 12? Kolej 12 pernah lah macam duduk bilik member, macam numpang bilik member lah kan. Kolej 7 ada, pernah duduk kolej 7, kolej 5 pernah duduk dengan kakak pernah kat PJ. Jadi masa tu memang, kalau macam zaman muda memang average pukul 3 pagi. Salah satu memang buat assignment lah kadang, tapi kadang tak buat assignment pun. Tapi memang orang muda ni dia seronok. Mungkin macam orang kata zaman muda kan, semua rugi pula di awal tu. Yelah, nanti tengoklah bila dah umur 40-an ni, kadang-kadang pukul 40-an dah 2-3 pagi tak lagat dah nak buat macam muda dulu. Saya memang, mungkin orang akan dengar saya lain lah. Sampai kawan saya tegur lah, kata kau ni macam tak ada masa muda ke? sebab saya masa zaman you dulu, saya tidur awal juga. Nampak? Saya dari dulu pun masa
masa zaman you pun tidur awal juga. Nampak sebab tu dia kata, apa ni kau semua ni tidur awal ni. Orang lain semua buat aktiviti lah, tidur. Saya tidur awal. Saya dulu masa zaman UM dulu, mula-mula saya kolej 3, lepas tu kolej 12. Kolej 12 tu saya duduk dengan Cina. Kawan saya tu memang kawan baik saya lah. Saya satu bidang jugalah. Satu fakulti, satu bidang. Jadi kita orang ni memang tidur awal. Memang tidur awal, nanti bangun awal, lepas tu baca. Sebab kita orang macam taklah, memang suka tidur awal lah. Tak ada rasa macam nak lepak bawah ke apa? Tak ada. Dia tak nampak saya pun, dia suka tidur awal. Nampak tak? Orang pun kata, apa ni tak ada, macam kan orang tengok tak ada live lah, tak ada live. Bukan tak ada live. Dia macam zaman muda orang nak tengok. Tengok AF kan? Masa AF ke? Macam-macam lah tengok AF. Lepas tu lepak member kan duduk kat kafe. Tak ada. Saya tak ada. Memang style macam tu. Tidur biasa awal tu pukul apa tu? Kadang dengan JK dengan pukul 9:30, pukul 10. Allah. Tak tahulah. Saya dulu Cik Imah cerita tidur awal. Kita ingat tidur awal tu tidur pukul 11 ke 12 ke. 9:30 itu dah macam lepas tu itu masa lepas tu terjebak sikit dengan apa, dulu drama Korea kan. Drama Korea kan boleh download kan. Tahu. Lepas tu itu terjebak pun, lambat dah tidur kadang-kadang kan. Lepas tu dah macam penat dah, lepas tu tidur awal balik. Dia rutin dia tidur awal balik. Dia macam tu lah saya dulu. Sekarang pun awak tengok saya tidur awal balik kan. Lepas tu saya bangun. Macam tu lah. Memang saya macam tu dah macam mana tak tahu. Memang saya zaman dulu masa belajar pun memang bukan macam orang lain lah. Pergi wayang ke apa, tak ada. Saya memang budak yang macam, nak kata apa? Orang kata apa? Skema ke apa ni? Nak kata introvert tak juga. Tak, saya tak. Itu bukan. Saya tak ada. Awak introvert ke? Itu tajuk lain boleh cerita. Ni cerita pasal malam je. Bukan. Mungkin sebab nak bangun pagi, sebab dia tak ada macam, mungkin kehidupan pagi tu lebih bermakna pada Cik Mak kot saya. Tak, dia macam saya tengok macam ni lah. Zaman dulu saya tidur banyak, tiba-tiba dah macam dah 40-an, nak dekat 40-an ni. Dengan 40-an ni dia ke depan lah, macam dah kurang tidur dah. Dulu sebab tidur banyak aku. Maksudnya dulu macam tidur banyak juga lah. Masa sekolah pun tidur juga. Sebab tu orang ingat saya invisible tu. Sebab saya masa dekat Simpang 5 kita kan, sama satu sekolah kan. Kan ada kantin kan, sekolah kan pukul 10.30 kan rehat kan. 10.30 kan? Yalah. Mana saya pergi? Saya tidur. Masa rehat saya tidur. Dah dia balance, dia imbangkan balik lah sekarang imbangkan balik. Sebab masa dekat asrama kan, masa pagi tu kan dah makan. Buat apa dah makan lagi? Kan tengah hari makan lagi. Betul saya tak makan. Saya tidur. Masa rehat tu pun saya tidur lagi. Sebab tu orang tak nampak saya. Orang jarang nampak kan. Macam tu lah. Sebab saya tidur je. Macam tu lah ceritanya. Maksudnya masa kat universiti tu dah tidur awal apa semua. Sekarang ni maksudnya saya pesan kat Cik Mak macam banyak jaga kan. Macam yelah, mungkin sebab dah nak balance lah hidup tu. Dia dulu mungkin dah banyak tidur kan. Okay, awak cerita lah. Apa lagi buat aktiviti tu? Saya lah. Kalau lah dulu, sebab saya tidur je, tak ada aktiviti pun, tak apa benda pun. Biasa dulu kalau masa saya kat universiti, antaranya kalau malam lepak mamak. Dulu budak-budak suka betul. Maplay lepak maplay lain lah. Lepak mamak satu lah. Maplay dia kan lepak tu. Zaman itulah antaranya memang kita orang suka lepak kafe ke, lepak maplay ke, lepak mamak ke. Itulah macam. Satu lagi memang kadang lepak fakulti, buat assignment dengan member, study group. Lepas study group, pergi maplay, pergi lepak mamak ke apa. Macam itulah. Macam antaranya lah. Adalah sikit-sikit di sisi lah kadang. Adalah tengok sikit-sikit saya sekala pergi tengok wayang malam midnight. Saya sekala tengok midnight malam punya wayang. Ada saya sekala. Tapi adalah juga saya sekala kat you tu diorang ajak jugalah. Saya terpaksa lah juga tak tahan tidur tu, pergilah ikut join juga kadang-kadang.
Habis ramai-ramai lah kan. Kami ikut ke nak tidur kat tu. Lepas tu tak jarang lah tu, sangat jarang. Betul? Tapi antara lain, antara yang biasa saya kalau waktu universiti dulu teringat lah, ada juga pergi rumah kakak kan tengok AF, pernah juga. Tu kata zaman tu dapat AF kan. Masa tu ingat lah ya, Saya tak tengok. Sebab Cik Ma tanya pasal malam tak tidur apa, salah satunya tengok tengah AF lah, kan dia ada ulangan dia kat Astro. Tu lah layan AF lah macam. Tapi muda macam tu lah, masa muda tu macam satu benda yang kita rasa lah ya, kita perlu rasai nikmat macam tu lah kot. Tapi tak tahulah, tapi bila dah tua ni lain, kita ada tanggungjawab, kena cari pendapatan dia lain lah. Orang kan selalu kata malam masih muda. Tak lah, saya pun tak ada pun tidur. Dah itu je lah. Ni tak subjek ni apa, topik ringan je. Itu je. Kalau lain kali cerita pasal hantu ke apa dah. Ini saja je. Okey? Okey. Tapi itu cukup lah ya. Dah. Okey. Jadi semoga perkongsian ni, cuba anda komen lah. Anda pula masa muda macam mana waktu malam, kalau ada lapang boleh cerita dengan kita, share kita lah. Kita nak kongsi pengalaman. Okey, itu saja. Assalamualaikum.